Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana anda memilih Encik. Kepercayaan anda inilah menjadi kekuatan kami untuk terus berjuang. Dan saya amat menghargai dengan setiap sokongan yang anda semua berikan. Kami mulakan Encik ini dengan satu tujuan, untuk bawa ikhtiar semula jadi yang berasaskan sains kepada semua rakyat Malaysia. Kami percaya herba bukan sekadar cerita turun-temurun, tapi bila digabungkan dengan kajian saintifik. Sebab itu kami memilih kunyit hitam, iaitu herba yang sangat unik, kaya dengan kurkumin, germ-macron, zedilakton, altumeron dan flavonoid. Alhamdulillah, kami lihat banyak perubahan positif dari pengguna kami. Ada yang berkongsi setelah bertahun-tahun berjuang dengan kanser, akhirnya mereka rasa lebih bertenaga dan dapat bangun semula dengan yakin. Ada juga pengguna dengan masalah 3 serangkai, darah tinggi, kencing manis dan juga kolesterol, yang melaporkan dengan bacaan yang makin stabil lepas amal Encik. Seorang pengguna lain, bekas pesakit strok, berkongsi bagaimana tangan dan kakinya yang dulu lemah kini makin kuat untuk bergerak. Dan tidak kurang juga mereka yang selama ini menderita masalah kulit gatal, akhirnya lega bila radang dan badan terkawal. Semua ini mengingatkan kami, Encik bukan sekadar produk, tapi sebagai ikhtiar untuk ubah hidup. Hari ini, fokus utama kami ialah penyelidikan dan kualiti. Encik menjalani pelbagai ujian makmal, bebas 365 bahan kimia berbahaya, dan kami sedang bekerjasama dengan universiti untuk memperkukuhkan bukti keberkesanan secara saintifik. Matlamat kami sangat jelas. Pastikan setiap produk Encik yang anda pegang mempunyai kualiti, selamat, berkesan dan konsisten untuk membantu kesihatan anda. Akhir kata, saya ingin berikan penghargaan tertinggi kepada anda, semua pengguna Encik. Anda adalah sebahagian daripada keluarga besar kami. Tanpa anda, Encik takkan sampai sejauh ini. Teruskan perjalanan ini bersama kami. InsyaAllah, kami akan terus berusaha memberi yang terbaik. Terima kasih sekali lagi. Semoga Allah berikan kesihatan, kekuatan dan keberkatan dalam hidup anda.